Nak main snow slide yang laju macam ni, lepas tu main pula banana boat atas snow, layan pula snowmobile macam ni. Jom aku nak ceritakan dekat korang, kita takkan dapat di Bandar Harbin. Jadi daripada Bandar Harbin kita perlu bergerak ke Wuchang, jarak lebih kurang 127 km, ataupun kalau naik kereta sebenarnya lebih kurang 4 jam lah. Jadi sebenarnya kita akan pergi ke sebuah perkampungan yang sangat cantik dengan salji. Kita orang book Snow Valley Hobo ini dan dia memang ada bilik yang boleh memuatkan 4 orang. Nanti aku cerita dengan detail. Untuk ke Snow Valley ni ada 2 cara daripada Harbin. Korang boleh naik bas ataupun ambil private car. Kalau bas lebih murah tau, sebab dari Harbin ke Snow Valley lebih kurang 100 yuan satu orang. Tapi kalau ambil private car untuk 7 seater ni, dia kira 700 yuan satu hala. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kita sampai dekat Snow Valley Hobo ini, yang mana kawasan sangat cantik dalam kawasan kampung. Sampai-sampai je anak terus nak main salji. Tempat ni orang Malaysia, orang Thailand, Singapura selalu datang sini lah. Dan kawasan ni paling hujung dalam kampung ni, sangat privacy, depan ada sungai, sangat cantik. Jadi kita tak berhadapan dengan mana-mana homestay, hanya hotel ni sahaja dekat ujung dan memang best. Jadi korang kena simpan video ni. Mana tahu one day korang nak pergi ke Harbin dan nak stay dekat Snow Valley, inilah tempat yang bagi aku paling sesuai. Lepas tu makanan juga disediakan. Macam ni kita orang order nasi goreng telur dan juga sup je lah. Sebab dekat sini dia faham untuk Muslim friend dan dia faham juga pasal halal kita. Ini contoh bilik yang kami duduk. Boleh muat 4 orang. Ada bilik air dan juga ada heater dan juga air panas. Okey lah duduk kat sini memang selesa. Kata kita duduk di kawasan perkampungan bersalji dan ada banyak bilik sebenarnya. Kalau korang datang satu grup pun tak ada masalah. Nak aku sambung tak? Komen sambung.